Melayu dulu hebat, sekarang ketinggalan. Ini 3 teknologi hebat anak Melayu daripada banyak teknologi dan penemuan sains yang kita ada. Pertama, buka mata tengok Aerodyne Group. Ni bukan main drone pusing taman. Syarikat anak Melayu ni dah tapau satu dunia diiktiraf sebagai penyedia perkhidmatan drone nombor 1 dunia. Kalahkan gergasi US dan Eropah guna teknologi AI diorang. Kedua, korang ingat sekam padi tu sampah. Profesor Datuk Dr. Halimatun ubah sisa tu jadi Mairogel. Yang ni bahan pepejal paling ringan dalam dunia, kos murah tapi kualiti antarabangsa, sampai industri minyak dan gas dunia pun berebut nak guna. Dan ketiga, teknologi litar F1. Pasukan Mercedes AMG tu boleh menang 8 kali berturut-turut bukan nasib, tapi sebab darah enjin tu, teknologi bendalir yang direka khas oleh otak jurutera tempatan kita dekat Petronas. Jadi jangan cakap kita lembik. Kita pun mampu jadi peneraju dunia. Cuma korang je yang tak perasan. Korang rasa bangga tak? Kalau bangga, tekan butang share sekarang biar kawan-kawan kita sedar dan cuba komen apa lagi teknologi anak Melayu power yang korang tahu.